Saya keluar UMNO serta merta hari ini mulai 25 Jun 2026. No. Bukan saya. Tapi ini statement jelas daripada Dr. Fuad Zarkasi. Kalau kita flashback ke belakang, 19 Jun 2026, Dr. Fuad Zarkasi umum tidak akan pertahankan kerusi rengit sebab faktor usia. Betul? 24 Jun 2026, selepas Dr. Fuad Zarkasi melihat senarai calon Barisan Nasional, Fuad kata ada yang tak kena dengan UMNO Johor. 25 Jun 2026, Ketua Pemuda UMNO Johor bidas Fuad tentang soal kesetiaan. Bagi menarik kan? Dan Fuad jawab, saya setia kepada perjuangan parti, bukan kepada individu. Bila pemimpin jadi boneka, saya berhak bersuara. Itu kata-kata Fuad Zarkasi. Betul tak betul? Wallahualam. Yang tahu hanya Dr. Fuad Zarkasi. Nampak? Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama ada isu ini berkaitan tentang Menteri Besar Johor atau berkaitan tentang anaknya yang tidak dicalonkan, ataupun apa juga sebab yang disebut oleh Dr. Fuad Zarkasi, bila mana pemimpin itu dikatakan sebagai boneka, ini sangat bahaya sebab prinsip akan letak tepi, perjuangan akan letak tepi, yang dipegang hanya arahan demi arahan. Itu maknanya boneka. Dia tidak akan dapat buat keputusan yang solid untuk rakyat. Nampak? Hati-hati semasa mengundi agar tidak memilih pemimpin boneka. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Macam biasa, undi Pakatan Harapan. Allahu Akbar.